Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan keizinannya Allah taala memberi kita peluang pada hari ini untuk bersama-sama lagi bersiaran dalam siri Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. InsyaAllah dalam siri kali ini kita sambung lagi perbicaraan kita daripada kitab kita gunakan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, jilid yang kedua, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Dalam bab yang kedua ni, iaitu bab bertajuk tanggungjawab pendidikan iman, muka surat ke-234. Saya telah kongsikan dalam siri yang lalu tentang tanggungjawab pendidikan iman, maksud asas iman, maksud rukun Islam, maksud prinsip syariat, dan bagaimana prinsip-prinsip Rasulullah SAW dalam mengajarkan akidah. Dan perkara pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang kita sebut dalam siri yang lepas tentang mengajarkan anak-anak tentang perihal halal dan haram apabila mereka mula memahami. Dan yang ketiga yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah menyuruh anak melakukan ibadah seawal usia 6 tahun. Seawal usia 7 tahun, maaf. Menyuruh anak melakukan ibadah seawal usia 7 tahun. Mari kita tengok muka surat 234. Apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Nasir Alwan, kepada kita. Beliau berkata, berdasarkan hadis yang dilaporkan oleh Al-Hakim dan Abu Dawud daripada Ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, suruhlah anakmu solat pada usia 7 tahun. Pukullah sekiranya mereka masih tidak dapat melaksanakannya sekiranya berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ibu bapa juga boleh mengkiaskan, membiasakan anak-anak berpuasa pada usia 7 tahun sebagai kias kepada perintah solat. Begitu juga dengan haji. Ibu bapa dapat membiasakan anaknya dengan ibadah haji sekiranya berkemampuan. Rahsia di sebalik amalan di atas supaya anak-anak belajar hukum hakam ibadah ini, kemudian mempraktikannya sejak kecil. Dengan itu anak-anak membesar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya, kembali kepadanya, yakin dengannya dan bergantung kepadanya. Ibadah-ibadah ini sekaligus dapat menyucikan hati, menyihatkan badan, membentuk akhlak dan memperbetulkan perbuatan serta percakapan anak itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, tidak dapat tidak kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ni perlulah, wajiblah mengasaskan kehidupan kita berpandukan kepada sunnah Nabi SAW. Dan Syekh Abdullah Nasir Alwan mendatangkan hadis yang masyhur yang berkaitan dengan ajaran supaya anak-anak ni usia 7 tahun ni, mak bapak, ibu bapa, parents, ayah, ibu, umi, abi perlu bermula seusia awal 7 tahun perlu dedahkan, suruh untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Suruh untuk solat 5 waktu. Jadi cuba kita tengok anak-anak kita. Seawal usia 7 tahun,
adakah kita ada suruh dia solat? Suruh aja, suruh. Kan? Bagi biasa dengan perintah tersebut. Masuk waktu Zuhur kan. Anak bangun. Bangun tak. Anak pergi solat kan. Masuk waktu subuh. Gerak bangun subuh. Kan. Pagi-pagi dia tak bangun lagi. Dah masuk waktu solat subuh, gerak dia. Umur 7 tahun. Bagi biasa. Alah bisa tegar biasa. Bagi biasa. Kan. Kita nak orang kata apa? Nak melentur buluh biar dari rebungnya. Rebung kan. Rebung tu kalau masak gulai sedap. Masak lemak ke, masak lemak cili padi sedap. Kan. Tapi nak bila dia keras, tak jadi buluh, memang tak boleh buat apa lah. Tengah ada rebung tu, kita boleh bentuk je lagi. Kan. Masih lagi lembut. Kan. Jadi anak-anak ni pun begitu juga. Sejak dari kecil, Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk suruh anak-anak untuk solat dan dikiaskan dengan ibadah-ibadah lain. Kemudian apabila dia berumur 10 tahun, ianya wajar dihukum. Bagaimana sebut dalam sesi lepas, antara salah satu daripada pendidikan adalah melalui hukuman. Dan apabila dia dah umur 10 tahun, masih lagi tidak menunaikan solat, jadi wajarlah anak tersebut dihukum. Tapi insyaAllah lah, kalau usia 7 tahun, kita dah suruh keep on repeating 5 times a day, tak berhenti-henti, insyaAllah lah, dia akan lekat. Dia akan automatik usia 10 tahun tu, tak tu sampai 10 tahun dah, 8 tahun pun dah pandai sendiri lah, insyaAllah. Tengok waktu, kadang-kadang dia pula yang suruh kita. Kadang-kadang dia yang menegur kita. Bila dah masuk waktu, kan. Menegur kita kadang-kadang secara fizikal, kan, tunjuk kat kita. Kita pun terkesan dengan apa orang kata, dia punya ajakan dia, contoh dia. Begitulah anak-anak kita ni. Supaya anak-anak ni belajar hukum hakam ini, mempraktikkannya dari kecil. Dari kecil lagi kita ajarkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Lepas tu yang seterusnya, yang keempat. Yang pertama tadi, kataan pertama dia ajar kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, mengajar ke anak halal dan haram. Yang ketiga, menyuruh anak melakukan ibadah awal usia 7 tahun. Dan yang keempat, mengajar anak mencintai Rasulullah SAW, mencintai ahli keluarganya dan membaca Al-Quran. Ajar anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Macam mana nak cinta kepada Rasulullah SAW? Kena perkenalkanlah anak kita kepada Nabi SAW. Siapa dia Rasulullah SAW? Lahir bila? Lahir di mana? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa nama keluarganya? Bapa saudaranya siapa? Isterinya siapa? Kan, sahabat-sahabatnya siapa? Sejarah-sejarah, cerita tentang baginda Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang didapatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara, iaitu mencintai nabimu, mencintai ahli keluarganya, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarganya, dan membaca Al-Quran. Kenalkan Nabi kita dengan anak kita dengan Nabi SAW. Kenalkan dengan ahli keluarga Nabi SAW. Siapa isteri-isteri Nabi SAW, setiap karakter-karakter. Siapa dia bapa saudara Nabi SAW. Siapa dia sepupu Nabi SAW. Siapa dia ahli keluarga Nabi SAW, anak-anak Nabi SAW. Kan? Kemudian bacaan Al-Quran. Sejak dari kecil lagi, kita titik beratkan tentang bacaan Al-Quran. Boleh
pandai kenal huruf Al-Quran, boleh membaca Al-Quran dengan lancar, kemudian tu boleh upgrade lah dari sudut kefahaman tentang isi kandungan Al-Quran. Yang penting boleh baca dulu, kecil, untuk kanak-kanak kecil kan. Kenal huruf. Sesungguhnya penghafal Al-Quran akan berada di bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya bersama para nabinya dan hamba-hamba pilihannya. Di akhirat nanti, ketika di padang mahsyar, ketika manusia sedang kalut ribuh dengan panas matahari yang berada sejengkal di atas kepala, manusia yang hamalatul Quran, yang memelihara Al-Quran, yang menjunjung Al-Quran, yang membaca Al-Quran ini mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala, lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama dengan para nabi, bersama-sama dengan para rasul, hamba-hamba pilihannya. Tidak mahukah kita ingin bersama-sama dengan mereka? Dah tentulah kan, kita tentulah nak bersama-sama dengan mereka. Jadi kena jadi seorang pencinta Al-Quran, pencinta Nabi, pencinta ahli keluarga Nabi SAW. Selain daripada itu, kita turut dituntut menceritakan kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW, sirah sahabat yang mulia, tokoh-tokoh pemimpin yang agung, peperangan dalam sejarah Islam dan lain-lain. Kisah perjuangan Nabi SAW. Susah payah Nabi SAW dalam menyampaikan gerakan dakwah, menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan risalah tauhid. Bukan perkara yang mudah. Memerlukan pengorbanan hatta sampai ke tahap mempertaruhkan nyawa baginda, mempertaruhkan nyawa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Perang Badar contohnya. 313 orang menentang versus 1000 orang. 1000 orang yang lengkap dengan bersenjata. 313 ni tak bersedia untuk berperang pun. Jadi cerita tentang kisah peperangan Rasulullah SAW. Rahsianya adalah supaya anak-anak mencontohi pergerakan, kepewiraan, berani dan semangat jihad para sahabat terdahulu. Jangan pengecut, jangan jadi penakut. Selain itu, ia bertujuan supaya anak-anak menjiwai kemuliaan dan kemegahan Islam seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Islam, dan supaya mereka dekat dengan Al-Quran dari segi semangat, dari sudut penerapan cara hidup dan sebagainya. Di dalam Al-Quran pun banyak kisah-kisah tentang perjuangan para Nabi alaihimussalam. Mereka hidup dalam perjuangan, memperjuangkan akidah tauhid, memperjuangkan risalah agama untuk disampaikan. Ada yang menyambut seruan para Nabi tersebut. Ada yang menolak. Ada yang tidak mahu terima. Ada yang membantah. Ada yang melawan. Atau ada yang sampai nak membunuh para Nabi. Jadi cerita-cerita macam ni kena dihidupkan dalam keluarga kita, supaya anak-anak tahu, anak-anak kenal dengan sahabat-sahabat ni. Berikut ada petikan kata-kata pakar pendidikan Islam mengenai kewajipan mengajar Al-Quran, kisah peperangan Rasulullah SAW dan kisah wira-wira Islam. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan, kami mengajar anak-anak kami kisah peperangan Rasulullah SAW, seperti mana kami mengajar mereka mana-mana surah dalam Al-Quran. Seperti mana kita mengajar anak-anak kita membaca Al-Quran, belajar Iqra', begitu juga Sa'ad bin Waqqas menyarankan kita untuk mengajar anak-anak tentang peperangan dalam Islam. Maknanya jangan tinggalkan kisah peristiwa ini. Antara wasiat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan mengajar anak Al-Quran, hadis-hadis
kisah-kisah orang soleh dan kemudian sebahagian hukum-hukum agama. Dari kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Berapa jilid? Banyak jilid kan. Kemudian Syekh Daud Palembanggi buat kitab Syarus Salikin. Ambil terjemah daripada Lubab Ihya Ulumuddin, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, boleh keluar 4 jilid kan, tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ibn Khaldun menyebutkan dalam kitab Muqaddimah perihal kepentingan mengajak anak membaca dan menghafal Al-Quran. Anak-anak kita ni mungkin ada di kalangannya yang cerdik-cerdik ni, yang otak hebat, otak cerdas, kita ajar dia, salurkan dia masuk sekolah tahfiz, hafal Al-Quran. Baca satu hal, lepas tu cerdik sikit hantar hafiz ngajar hafal Al-Quran. Beliau menjelaskan mengajar Al-Quran adalah pengajian asas bagi semua sukatan pembelajaran di negara-negara Islam. Kerana ialah satu syiar agama yang mampu memantapkan akidah dan iman. Alhamdulillah kita di Malaysia ni menuju ke arah tersebut kan. Dulu dalam 30-40 tahun lepas agak keterbelakang lah bab menghafal Quran ni. Sekolah-sekolah tahfiz tak banyak ni macam sekarang. Mungkin masa depan ni akan bertambah lagi. Sekolah-sekolah tahfiz, asal-asal anak-anak ni diajak hafal Al-Quran tu. Baca Al-Quran tu settle sampai tahap boleh menghafal Al-Quran. Kemudian barulah pergi ke bidang-bidang lain mengikut potensi anak-anak. Anak-anak potensi berbeza tapi asasnya kena sama. Potensi berbeza, kemahiran mungkin berbeza, tetapi asas foundation Al-Quran itu tak boleh lari. Jangan kata anak tak mau bidang agama, nak masuk bidang engineering ke bidang tu bidang ni. Tak boleh. Asas agama tu semua kena ada. Kemahiran atau kemudian ikutlah dia punya minat dia, kepakaran dia, kemahiran dia. Agama ni tak boleh, bukan satu pilihan. Agama ni satu kewajipan. Yang keempat, Ibn Sina menasihatkan dalam kitab siasahnya supaya memulakan pengajian anak dengan Al-Quran. Ia bukan sekadar memberikannya persiapan secara jasmani dan rohani bagi pengajian ini, tetapi supaya mereka mendapat bahasanya yang asli dan iman yang kukuh tertanam dalam diri mereka. Itulah nak membentuk manusia. Pembentukan manusia. Modal insan. Modal insan yang sebenar adalah nak melahirkan manusia yang beriman dengan Allah SWT yang kena Al-Quran. Itu modal insan sebenar. Kadang-kadang kita tengok pihak-pihak tertentu nak menggembar-gemburkan tentang modal insan. Fake semua tu. Kan? Modal insan apa? Hanya menjadi hamba kepada industri. Modal insan yang sebenarnya adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai jati diri sebagai seorang manusia yang sebenar. Lepas tu ikutlah nak jadi kemahiran tu terpulanglah masing-masing. Bukanlah kemahiran tu satu asas, tapi asasnya adalah asas manusiawi. Melahirkan manusia yang mempunyai jati diri Islam yang kuat. Itulah dia. Yang kelima, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan adab. Pada suatu ketika Al-Fadl bin Zaid melihat anak seorang wanita Badui dan tertarik dengan anak itu. Beliau bertanya wanita itu mengenai anaknya. Lalu dijawab, apabila anak saya mencapai usia 5 tahun, saya menghantarnya kepada seorang guru. Dia mengajarnya menghafal Al-Quran. Kemudian memperdengarkan bacaannya, mengajarnya syair, kemudian menuliskannya. Dia dididik supaya mencintai kemegahan kaumnya dan diperdengarkan kisah-kisah ayah serta nenek moyangnya. Apabila usia balik, saya membiasakannya dengan kuda. Lalu dia berlatih menunggangnya, memakai senjata dan berjalan di sekitar kampung, menolong sesiapa yang dalam kesusahan. Ini tentang seorang perempuan yang bertanya tentang anaknya. Nak buat macam mana dengan anak kalau ada anak. Jadi dia kata buat macam ni lah. Buat macam ni kepada anak berusia 5 tahun. Dalam jilid 1, penulis pernah sebutkan bagaimana orang terdahulu menunjukkan keprihatinan mereka dalam soal pendidikan anak.
ketika menghantar anak kepada guru, perkara pertama yang mereka lakukan adalah menasihatkan guru supaya mengajak anak mereka membaca dan menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah supaya lidah mereka tidak kekok, hati mereka punya teguh dan tunduk, mata mereka mudah menangis, seterusnya iman mudah meresap dalam hati mereka. Alhamdulillah kita di Sekolah Rendah Islam Baharul Ulum, kita ajar anak-anak kita asas Al-Quran. Darjah 1 settle bab Iqra. Iqra ni settle bab 1, tahun 1 settle Iqra. Naik tahun 2 tu dah baca Al-Quran. Itu silibusnya. Jadi anak-anak ni dari kecil dah didedahkan dengan Al-Quran, ditekankan dengan penekanan kepada Al-Quran, sekurang-kurangnya boleh membaca Al-Quran. Itulah dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada sedikit banyak ada sedikit banyak manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita kongsikan hari ini. InsyaAllah di lain masa kita sambung dalam siri-siri yang seterusnya insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.